Dah masuk hari kedua, masih lagi tak ada apa-apa gerakan daripada pucuk pimpinan UMNO. Dan apa yang saya boleh bercerita dekat sini, mereka semua dah jadi penipu, Datuk Seri. Kerana mereka dah berkawan dengan DAP dan Pakatan Harapan, maka kepimpinan UMNO sekarang ni dah jadi penipu. Mereka cerita tak habis-habis kaji-mengkaji, memberikan harapan palsu kepada kaum umbi. Inilah mereka sebenarnya, Datuk Seri. Tak apa, Datuk Seri. 3 tahun kami akan umbi sanggup tunggu. Lebih rela kami tunggu yang Datuk Seri ni berada di dalam dari kami menerima berita-berita palsu, munafik daripada kepimpinan UMNO yang jadi penipu sekarang ni, Datuk Seri. Kerana Tuan Presiden, aku dah hilang percaya. Minta maaf. Tempat kau bukan dekat sini. Dan kau tak layak berada di bawah. Kalau orang aku dah benci, dengan gambar-gambar aku benci. Minta maaf lah. Bukan nak bersikap kurang hajar. Tapi inilah realitinya. Penipu tetap penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Okey, yang buta mata, pekat telinga, yang hati tak bagus, tolong ke tepi sikit lah. Yang ini aku nak bagi tahu kepada Datuk Zaid. Datuk Zaid ingat tak 2018 masa Datuk Najib kalah dulu? Kat rumah langgak duta tu, ingat tak apa yang berlaku? Pressure demi pressure untuk Datuk Najib letak jawatan. Time tu ada ke orang cakap, Datuk Najib tolong jangan letak jawatan, ni cuti dulu. Ada ke korang bagi semangat menyentuh? Korang tak bagi kan? Yang korang tahu, tolong letak jawatan. Pergi ke PWTC untuk Datuk Najib letak jawatan. Ketua Pemuda Seputih, apa nama dia, Kidin, datang beramai-ramai ke PWTC untuk Datuk Najib letak jawatan. Yang bergaduh dengan dia ni, muka ni kat PWTC. Datanglah pegawai Datuk Rizal time tu. Aku tak kenal lah brother tu. Tapi dia datang untuk tolong kita orang. Ada fikir tak benda tu? Korang tak fikir? Mana korang semua time tu? Yang gelar aku sebagai pengkhianat sekarang ni? Pengkhianat ke kita orang ni? Kita orang sokong Perikatan Nasional bukan pasal pengkhianat. Kita nak bagi tahu kepada Presiden UMNO yang UMNO tak suka Zahid Hamidi. Dia tak suka DAP. Banyak kali dah bagi tahu. Tapi kau nak juga gelombang ni. Nah, kami bagi. Dekat Selangor, Perikatan Nasional menang lepas 5 je. Ini hari 22. Dengan peratusan pengundi yang keluar sedikit, diorang menang 22 kursi. Korang fikir tak? Kelantan, Terengganu, Kedah tak payah cakap lah. Aku pun tak tahu kenapa selalu buat pentas utama kat sana. Dah tahu memang kalah. Ini nasib baik Datuk Zahid tak turun Negeri Sembilan. Kalau turun Negeri Sembilan berhuyuk. Tak dapat 14 seat. Ini pasal Datuk Jalal duduk dekat situ. Kena fikirlah benda ni. Ada tak korang fikir? Korang tahu yang kita ni pengkhianat, sokong Perikatan Nasional, pengkhianat. Sebenarnya kalau Datuk Najib nak keluar, kena ada Presiden UMNO yang baru. Korang tahu tak? Datuk Seri Anwar takkan keluarkan Datuk Najib. Sebab mereka menganggap Datuk Najib ni overshadow. Kalau Datuk Najib keluar, sudah tentu Datuk Najib Perdana Menteri yang ke-11. Ini yang diorang takut. Tapi kalau kita nak bawa Datuk Najib keluar, kita kena tukar presiden dulu. Kalau Datuk Zahid ni berhati mulia, baik seperti yang kita fikir, 4 bulan sudah Datuk Najib dah keluar. Tapi kenapa tak keluar? Oh, kalau aku bantai Zahid, korang gila babi korang bantai aku. Tapi bila semalam terduduk, kecoh. Datuk Zahid letak jawatan. Datuk Zahid ni, Datuk Zahid tu. Habis yang selama ni kami melalak macam anjing, korang tak fikir. Korang cakap kami pengkhianat. Setiausaha Agung UMNO. Berapa kali kalah korang letak juga dia. Baik jadikan dia pengarah pilihan raya negeri Kelantan. Jadi uyup jadi dia. Apa nak jadi dalam UMNO? Pengarah komunikasi macam tu. Ini semua kena buang, tahu tak? Bukan buang daripada UMNO. Jawatan korang tu korang kena buang. Nak duduk dalam UMNO tak kisah. Kan? Tapi kena fikirlah. Sikit-sikit kata kami tunggang nama Najib. Hey, nak dengar sini Datuk Zahid. Datuk Najib kalau nak keluar, dia perlukan Presiden UMNO yang baru. Kami tahu macam mana nak bawa Datuk Najib keluar. Datuk Zahid jangan sebut lagi tentang keadilan Datuk Seri Najib. Kami sendiri akan bawa dia keluar.
Kamu yang tutup keadilan Datuk Najib. Sekarang nak cerita pengampunan Datuk Najib. Ini bukan salah Raja-Raja Melayu. Tak ada kena-mengena dengan Raja-Raja Melayu. Nak bawa pengampunan tu Menteri Wilayah. Menteri Wilayah tu Perdana Menteri Malaysia. Mereka takkan bawa. Mereka tahu Datuk Najib akan overshadow. Tetapi sekarang ni UMNO perlu buat comeback. Barisan Nasional perlu buat comeback. Mereka perlukan presiden baru. Tak tahu nak cakap macam mana dah dengan Datuk Zahid. Kami sedih. Kami anak muda cakap macam ni dengan Datuk Zahid. Kami sedih Datuk Zahid. Tapi Datuk Zahid kena faham. Datuk Zahid kena letak jawatan. Letak jawatan Datuk Zahid. Bantu kita orang. Kita orang nak betulkan UMNO ni. UMNO ni bukan sendirian berhad. UMNO ni milik semua orang. Tolong Datuk Zahid. Saya tak tahu. Kemungkinan lepas ni adalah kepimpinan-kepimpinan yang akan menyeru Datuk Zahid letak jawatan. Dulu mereka tak cakap Datuk Zahid. Kami melalak macam anjing. Berkeliaran kat sana sini. Diorang tak pandang. Diorang kata kami pengkhianat. Tetapi sekarang terbukti semalam kecoh. Datuk Zahid letak jawatan. Datuk Zahid letak jawatan. Datuk Zahid. Apa hal? Apa hal dulu korang tak cakap? Korang gelar kami pengkhianat. Kami tolong saudara kami lah belah sana, brother. Kami tolong orang Islam Melayu belah sana lah, brother. Kami tak bersekongkol dengan DAP lah. Gelombang Melayu tu dah ada. Tolong faham. Kepada kawan-kawan Perikatan Nasional, UMNO tak salah. Korang jangan tibai UMNO kuat-kuat. Korang bersama dengan kita orang tengah reform rumah kita orang. Support sama-sama. Kita akan jumpa nanti. Kita akan jumpa bersama. Kita akan buat coalition yang sama. Tolong. Yang pertama sekali, Datuk Zahid tolong letak jawatan. Datuk Najib, kami bukan pengkhianat. Datuk Najib tahu. Datuk Najib nak keluar daripada penjara. Presiden UMNO kena yang baru. Kalau tak Datuk Najib pun tahu Datuk Najib akan kat sana lama. Kami bukan pengkhianat. Kami nak betul ke UMNO ni. Terbukti orang Melayu sokong Perikatan Nasional sebab tak nak Datuk Zahid dan DAP. Assalamualaikum.